Say hi, jom kita belajar tentang segitiga dan segi empat. Baiklah, segitiga yang pertama saya ingin tunjukkan adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai tiga sisi yang sama panjang. 1, 2, 3. Segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki, di mana dia mempunyai dua sisi yang sama panjang dan satu sisi yang pendek. Ini adalah tinggi bagi segitiga tersebut dan di bawah ini adalah tapak. Segitiga yang ketiga adalah segitiga bersudut tegak. Dapat diperhatikan di sini, okey. Segitiga bersudut tegak ada satu sudut tegak di sini dan sisinya okey, tak sama panjang. Okey, segitiga yang seterusnya adalah segitiga tak sama kaki. Dapat diperhatikan di sini, tiga sisinya tidak sama, di mana di bahagian sini adalah tapak dan sini adalah bahagian tingginya. Okey, itu adalah segitiga. Sekarang saya akan tunjukkan segi empat. Segi empat yang pertama adalah segi empat sama. Okey, segi empat sama punya empat sisi yang sama panjang. Okey, semua sisinya adalah sama panjang. Dan seterusnya adalah segi empat tepat. Segi empat tepat mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kiri dan kanan mesti sama, atas dan bawah mesti sama panjang sisinya. Kita boleh terbalikkan macam ni, dia tetap sama kedudukannya. Okey. Jadi di sini adalah saya rumuskan di sini. Inilah adalah segi tiga dan segi empat yang kita ingin belajar pada hari ini, iaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga bersudut tegak, segitiga tak sama kaki, segi empat sama dan segi empat tepat. Okey. Untuk makluman, untuk pengetahuan semua, segitiga dan segi empat ni kita banyak lihat dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita boleh perhatikan sekeliling kita bentuk-bentuk ini yang kita akan pandang setiap hari. Jadi selamat belajar.